Bolehkah seorang perempuan mengajar di institusi pengajian tinggi atau sekolah yang ada pelajar lelaki dan perempuan? Dia perlu bekerja kerana seorang ibu tunggal. Tidak dinafikan bahawa bagi wanita, bagi perempuan, Allah mengatakan waqarna fi buyutikun, dan tetaplah kamu wahai wanita di rumah tempat tinggal kamu. Itu saranan, bahkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada asalnya perempuan tempatnya di rumah, yakni untuk mengurus hal ehwal rumah tangga, mendidik dan mentarbiah anak-anak yang akan membangunkan negara dan umat Islam ini. Didikan apakah yang lebih penting daripada didikan dan tunjuk ajar, bimbingan daripada mak bapak? Manakala lelaki tempatnya di mana? Di luar rumah. Lelaki lah yang bekerja di luar rumah, mencari nafkah, mencari rezeki. Itu pada asalnya yang kita kena faham dan terima. Tetapi apakah kalau sekiranya seorang perempuan itu terpaksa bekerja, seperti disebut di sini, dia seorang ibu tunggal, maka kita katakan dalam keterpaksaan ada keharusan. Tinggal lagi hendaklah menjaga batasan-batasan, elakkan hal-hal yang tidak sepatutnya, seperti mana pergaulan bebas dengan lelaki ajnabi, lelaki yang bukan mahram. Pastikan keluar rumah dalam keadaan pakaian yang menutup aurat atau yang menepati syarat-syarat. Jangan sekali-kali memakai pakaian yang menjolok mata, yang boleh mengundang fitnah dan sebagainya. Jadi insya-Allah kalau selagi mana seorang perempuan itu dia menjaga batasan, elak daripada fitnah, maka insya-Allah hukumnya harus